Okay, so ini adalah sistem bisnes kereta sewa lain diri lah. Okay, dekat depan ni ada kereta-kereta disewa lah. Okay, alright. So macam pelanggan, dia boleh order pakai apps, kan? Boleh order pakai WhatsApp, boleh order pakai laman web. Macam kita ada My Page kan. So you bagi link dekat customer order, you dapat email, you accept, customer buat payment, and then agreement pun tak payah jumpa customer pun. So dah settle payment, agreement dah settle, customer, you boleh bagi arahan dekat customer datang kalau you ada rumah ke office kan. Customer datang, dekat sini ada dia punya kotak-kotak lah. So customer dapat pin code, dia masukkan pin code, dia buka ambil kunci, tekan remote, start engine jalan. Ini sistem lain diri. Faham tak? You bagi link dekat customer, buat payment, agreement pun you bagi link dekat customer sign, generate, datang sini ambil kunci, jalan je, tak payah jumpa customer. So ada rakan niaga kita, dia kerja, dia letak dekat pagar rumah dia. Cuma customer tak datang rumah lah, runner dia datang ambil kereta, hantar dekat customer. Yang runner tu customer bayar. Faham tak? Ni dia punya function. So kalau ada macam ada saya punya team, dia dalam 20 biji kereta lah. Sebiji kereta sebulan tolak-tolak dia boleh dapat bersih RM1,000. Lain diri. Okey, macam orang tanya macam mana orang curi apa semua. So dekat sini kita ada CCTV. Right? Situ pun ada CCTV dan atas ni ada CCTV. So boleh tengok lah. Cuma orang pecah boleh ambil, tapi kereta kan ada GPS tracker, dia orang boleh cut off je. So kalau orang curi kunci pun, kalau kereta dia orang tak activate, tak boleh jalan. Okay. Alright. Okay. Ini buat kat rumah boleh juga ni. Boleh. Baik kena buat lah maknanya. Buat lah. Ada kita punya rakan niaga letak dekat pagar rumah dia. Tapi customer tak masuk rumah lah. Yalah. Runner datang ambil. Runner yang datang ambil. Runner datang ambil. Sebab apa, ada rakan niaga kita, dia sibuk kerja. Yalah. Runner betul-betul. Runner datang. Pembayaran tu based on berapa jauh, berapa dia nak hantar kereta tu lah. Betul. Cah lah berapa, RM50 ke, RM100 ke. Ikut delivery lah. Ni kalau buat kos tu berapa bulan tu? Kos nak buat tu berapa bulan? Ni? Yang ni beli kat Shopee berapa ringgit RM30 satu kotak. Kan? Kalau ada 10 biji kereta, sebiji kereta pun RM1,000, dapat RM10,000. Okay tak? Apa nak bagi RM10,000? Ni, berapa biji kereta ni? Macam yang owner ni, dia tak datang sini pun. Macam cuci kereta, dia deal dengan kedai tu, bayar upah RM8 satu kereta. Boleh? Ini yang letak sini orang PRO lah. Pro lah. Betul? Tak, bukan pro. Ini saya punya kawan lah, dia letak sini. Kan? So, boleh je. Boleh? Okay. Ya, memang macam